Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasihi tuan-tuan para ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya kita dapat untuk bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah duha. Seperti mana yang kita dah laksanakan pada bulan-bulan yang terdahulu, dan baru-baru ini kita berehat panjang menghadapi Ramadan, dan seterusnya kita teruskan kuliah dalam sesi kali ini insya-Allah dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu pada pasal yang ketiga. Hambung tu orang, betul tak? Tajuk tu lah. Saya tulis hang tu lah, tuan-tuan tulis hang lain kan? Betul, tajuk tu. Pasal yang ketiga, mana tajuk baru pula lah, iaitu berkenaan dengan kepentingan akidah dalam Islam. Jadi disebutkan dalam kitab ini oleh pengarang kita, dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Itu satu pernyataan daripada pengarang kita, iaitu dalam sesuatu amalan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita laksanakan, yang menjadi teras utama, tunjang dan tonggak kepada penerimaan ibadat itu daripada Allah Subhanahu wa taala ialah al-iman. Mesti dasarnya iman, prinsipnya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman, yang berlandaskan akidah Islamiah. Iman tu pun dia kena memulai dengan fasa yang pertama, iaitu dia perlu menjadi seorang muslim ataupun muslimah. Dia kena jadi Islam dulu, kemudian barulah dia menjadi orang yang mukmin ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Digabung jalin, disepadukan di antara muslim dan mukmin, maka apabila dua-dua ini disepadukan, maka ianya akan membawa kepada penerimaan ibadah yang kita lakukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan, mereka yang tak beriman dengan Allah, yang tak yakin dengan Allah, yang tidak memberikan hak penyembahan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengharapkan pahala daripada Allah, dan tidak takut siksaan Allah, dan beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah, dan tidak pula mengambil kira, tidak menghiraukan adakah amalan mereka tu sah ke, batal ke, adakah perbuatan mereka ni halal ke, haram ke, maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala
daripada Allah di atas amalan yang mereka kerjakan. Ini disebut kepada kita bahawasanya kalau orang yang tak beriman dengan Allah, kemudian dia tak yakin dengan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pula dia buat tu pun bukan dia ambil tahu halal ke haram ke, dosa ke pahala ke, betul ke tak betul ke amalan yang dia buat tu, dia tak ambil kisah, dia hentam kromo, membujur lalu melentang sapu. Kan kita dah sebut membujur lalu melentang patah. Hak ni bukan dekat patah lagi, sapu habis payah dah. Jadi dia tak kenal dosa pahala, tak kenal halal haram. Tuan-tuan, orang yang macam tu dengan tak ada iman dia kepada Allah SWT, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah. Amalannya jadi sia-sia. Jadi orang kata tak ada apa nilai dan juga kesan daripada perbuatan yang dilakukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana mereka itu adalah orang yang tak beriman kepada Allah. Orang yang kufur pada Allah, tidak menghendaki balasan pahala daripada Tuhan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mendapat keredaan Allah. Jadi mereka tak melengkapi dan menepati ciri-ciri yang membawa kepada amal-amal yang soleh. Iaitu tak ada, bukan atas dasar iman, tidak betul dengan syariat dan hukum hakam Allah SWT, dan mereka tidak punya keikhlasan dan kejujuran daripada amalan apa yang mereka buat itu, tak menjurus kepada lillahi ta'ala, maka seluruh amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tak beriman ni tuan-tuan, orang yang kafir ni diseksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka. Sebab mereka kufur dengan Allah, sebab mereka ini melakukan perkara-perkara yang batil, yang tak diredai Allah SWT, kerana mereka tidak menyelidik agama Allah, iaitu agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasul. Terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka memperolok-olok dan mempersendakan. Ini di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur dengan Allah, iaitu mereka tidak mau mendengar perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut tuan-tuan, ciri-ciri manusia yang Allah humban masuk di dalam neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya Allah humbankan banyak daripada kalangan jin dan manusia masuk di dalam neraka Jahannam. Kerana apa? Kerana 3 perkara. Iaitu yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni Allah bagi ada hati, ada akal pemikiran. Qulubun ni hatilah. Tapi hati mereka tu tak mau nak faham agama. Tak mau nak ambil tahu hal-hal keagamaan, tak mau nak faham Quran yang dibacakan kepada mereka, tak mau nak faham hukum hakam yang diterangkan kepada mereka. Mereka buat tak ambil kisah, tak ambil peduli. Mereka tak ada orang kata apa cakna dalam kehidupan. Cakna tu bahasa apa? Maknanya cakna ni maksudnya ambil peduli, ambil berat, ambil tanggungjawab. Tak ada dalam agenda kehidupan mereka. Maknanya hati mereka ni gelap, hati mereka ni hati yang keras, tak mau terima langsung perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan dan kebajikan. Lahum qulubun, kata Allah. Allah bagi kat mereka ada hati yang dikombinasikan dengan akal pemikiran yang waras, tapi mereka tu la yafqahuna biha, tak mau faham. Ini tuan-tuan ni mengaji juga, tapi tak mau nak ambil faham, tak mau nak ambil erti dengan segala hukum hakam yang disampaikan kepada mereka. Punca yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah bagi kepada mereka 2 mata, tapi mereka tak mau nak tengok, tak mau nak lihat kebesaran dan kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekeliling kelalang mereka. Ayatul manzurah, tanda-tanda kebesaran yang boleh dilihat. Gunung ganang, bukit bukau, tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, daratan, tubuh badan mereka tu sendiri pun ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kemudian ayatul maqru'ah yang kedua, tanda-tanda yang boleh dibaca, Quran.
Itu merupakan tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu bicara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca tapi dia tak mau nak faham Quran. Dan yang ketiganya tuan-tuan, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka Allah bagi ada dua telinga, tapi mereka tak mau mendengar segala tunjuk ajak, nasihat, teguran dan segala bentuk perkara yang disampaikan kepada mereka juga mereka tak mau terima. La yasma'una biha. Mereka pekakkan telinga, mereka butakan mata mereka gelapkan hati mereka. Maka jadilah mereka itu dalam keadaan yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini Allah sifatkan sebagai ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti mana binatang ternakan, tuan-tuan. Kerbau, lembu apa semua tu lah. Hak tu tak apalah jenis kerbau, lembu memang depa tak ada apa. Tak ada akal, ada nafsu. Tuan-tuan, tu pun kita boleh didik depa, kita boleh bela depa, kadang dia dengar juga cakap kita. Tu kerbau-kerbau hak kita duk mengalah dulu ni, betul ya? Kita kata cak, dia pun kita ingat panggil nama bini dia dah. Tapi dia faham tak bahasa tu? Dia faham kerbau pun. Pasal kita latih dia, kita ajar dia. Ni manusia hak jenis tu lebih teruk daripada kerbau. Balhum adall ni Allah sebut dalam Quran ni. Lebih dahsyat, lebih sesat daripada binatang ternakan. Sampai tak boleh nak ajak apa ni, kerah kong. Mangkak tuan-tuan, hebat punya mangkak ni, lebih daripada raya ni. Sampai tak boleh nak terima apa pun kebenaran yang disampaikan kepada dia. Itu Allah kata lebih dahsyat daripada apa? Daripada binatang. Binatang pun tuan-tuan, lembu kita tu dia pun faham waktu maghrib dia balik mai ke kandang. Tuan lembu waktu maghrib start motor pergi pasar malam. Nampak? Contoh. Saya cerita dah dulu kat tuan-tuan. Dialog. Kalaulah sekiranya berlaku dialog antara lembu dengan tuan lembu, tuan-tuan, agak siapa nak malu? Siapa jadi lembu, siapa jadi tuan lembu? Siapa jadi manusia, siapa jadi lembu? Umpamanya beginilah tuan-tuan, waktu maghrib Allahu Akbar diazankan. Tuan lembu ni start motor pergi pasar malam. Lembu hak duk di bendang tu ataupun duk di di ladang ke apa ke, balik mai ke balik mai ke kandang. Di pertengahan jalan bertemulah tuan lembu dengan lembu. Maka tuan lembu pun tanya pada lembu, wahai lembu, kau nak ke mana? Jawab lembu, wahai tuan lembu, aku nak balik ke kandang. Lembu tanya pula kepada tuan lembu, wahai tuan lembu, kau nak ke mana? Jawab tuan lembu, wahai lembu, aku nak pergi pasar malam. Nampak? Lembu nak balik ke kandang, tuan lembu nak balik pergi. Tuan lembu nak pergi ke mana? Nak pergi ke pasar malam. Lembu tanya balik kepada kepada tuan lembu, wahai tuan lembu, hang nak pergi buat apa pasar malam? Jawab tuan lembu, aku nak pergi pasar malam pasal aku nak beli apung balik. Contohlah. Tuan lembu tanya pula pada lembu, wahai lembu, hang nak balik buat apa ke kandang? Jawab si lembu, wahai tuan lembu, aku nak balik sembahyang maghrib. Jahanam. Jawapan tu menjahanamkan tuan lembu tadi ni. Pasal apa? Lembu pun tahu waktu maghrib dia kena apa? Balik pergi kandang. Yang tuan lembu ni maghrib tak sembahyang. Jadi waktu tu siapa jadi lembu, siapa jadi tuan lembu? Tu maknanya apa? Teruk tak manusia lagu tu tuan-tuan? Memanglah dia sembahyang lah maghrib, tapi lewat. Pasal lembu tu perli dah. Lembu memang tak sembahyang maghrib pun tuan-tuan. Tapi oleh kerana jenis tak mau nak ambil faham, tak mau nak ambil tanggungjawab, tak mau nak ambil reti tuan-tuan, kadang maghrib tu betul gelijak juga. Betul? Bini suruh pergi beli apum balik, tapi dia beli apum tak balik. Ada juga. Itu payahlah tuan-tuan. Pasal dia pergi sana banyak apum yang dia jumpa. Panjang cerita pula lah. Kan tuan-tuan. Apum balik ada keluar apa kan. Tuan-tuan. Jadi itu maksudnya. Jadi punca daripada apa tuan-tuan? Ulaika humul ghafilun Allah sebut. Karena kelalaian mereka, kealpaan mereka tu yang jadi macam tu. Jadi nikmat hati, nikmat mata, nikmat telinga tak diguna pakai
kepada jalan yang sebaik-baiknya, menyebabkan mereka ini tergelincir, terpesong daripada taufik dan hidayah yang Allah nak anugerahkan kepada mereka. Berlakunya pemisahan ataupun peminggiran taufik dan hidayah daripada Allah SWT berpunca daripada manusia tidak mahu untuk nak mendekatkan diri kepada Allah, nak rapatkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan dapat kebinasaan dan kekecaman, kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan ke atas mereka. Tak kira siapa, tuan-tuan. Aina masuqifu, di mana sahaja mereka berada, di mana sahaja mereka menempatkan diri mereka atas muka bumi. Duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu, kata Allah. Kamu kena kehinaan daripada Allah di mana saja kamu berada, apa situasi kamu, apa senario kamu pun kamu kena, melainkan illa bihablim minallah, melainkan insan makhluk ini ada hubungan baik dengan Allah SWT. Ada hubungan baik sesama manusia, dua-dua ni dijaga, maka Allah akan beri rahmat dan kasih sayang kepada mereka, barakah dan kesejahteraan, keafiatan kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, tuan-tuan, orang yang kufur kepada Allah, orang yang tak mau memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, malah mereka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan pula ayat-ayat Allah, hukum hakam Allah, maka amalan mereka itu ditolak, tidak diterima, dan mereka diseksa di atas kekufuran mereka, keengkaran dan kekerasan kepala mereka ni, keras kepala ni, jenis kepala masam ni, tuan-tuan, tak mau nak terima teguran, tak mau nak terima nasihat, menyebabkan mereka ini tak diterima amalan mereka, dan akhirat Allah humban mereka masuk ke dalam neraka. Gitu. Dalil firman Allah SWT muka surat 22 pula, tuan-tuan, iaitu Allah sebut apa? Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni dalam surah Al-Furqan, tuan-tuan. Ayat 21 dia cerita dia, ayat surah Al-Furqan ni dia mula daripada awal lagi. Kan? Iaitu mula daripada ayat sebelum, daripada ayat 23 ni dia ada cerita. Cerita apa, tuan-tuan? Berkenaan dengan watak dan sikap orang-orang musyrikin, orang yang kufur pada Allah lah. Mereka yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yang tak beriman dengan segala hukum hakam, dan juga mereka mempermain-mainkan. Ini sikap Allah sebut dalam surah ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Furqan, ayat yang awal sikit, tuan-tuan, awal sikit sebelum berani. Mari kita sama-sama bicarakan, insya-Allah, tuan-tuan, surah Al-Furqan. Baik, iaitu surah Al-Furqan ni ada Quran ni, surah yang ke-25, tuan-tuan, dalam susunan Al-Quranul Karim, yang Allah sebut mula muqaddimah Al-Furqan ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah cerita yang tu. Kemudian ayat 20 berapa tu? 23 no? Ayat 23, ayat sebelum daripada tu lagi. Ayat sebelum daripada tu Allah cerita. Tuan-tuan ada smartphone ke? Boleh buka, ada Quran tu tak? Ke ada lagu ya? Ada klip video ya? Masukkan dalam tu, tuan-tuan. Masukkan Quran dalam tu. Mari kita bincang sama-sama. Ada smartphone semua? Ke tiga-tiga sekupang? Tu moga semua smartphone belakang tu. Masukkan, download Quran masuk dalam tu, tuan-tuan. Baik. Ayat berapa, tuan-tuan? Tuan-tuan balik rujuk lah. 21. Tulis ni. Muka surat 22. Ayat yang disebutkan dalam firman Allah SWT ni ayat 23. Tapi cerita ni mula daripada ayat 21. Mari kita lihat ya, tuan-tuan, sama-sama kita bincangkan insya-Allah. Muqaddimah ayat ni Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana
laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Dan berkatalah. Ni siapa ni yang kata ni? Orang-orang yang tak percaya akan menemui kami. Depa ni tak yakin kata depa akan bertemu dengan Allah di akhirat. Mana siapa depa ni? Al-musyrikun, orang yang syirik pada Allah. Yang syirik ni maksudnya yang menyengutui Allah. Dia tak yakin dengan Allah. Dia tak percaya dengan Allah. Dia kufur dengan Allah. Dia dahaka dengan Allah SWT. Jadi apa yang mereka kata tuan-tuan? Laula unzila alainal malaikah. Kenapakah engkau ya Allah? Tidak diturunkan malaikat kepada kita. Mereka nak malaikat mai kat mereka jadi pendakwah kepada mereka. Mereka nak, maknanya mereka ni tak mau kepada Rasul ni. Yang Allah hantar mai untuk nak dakwah mereka. Yang Rasul tu jenis manusia macam mereka. Boleh bercakap bahasa yang mereka faham. Mereka tak mau Rasul. Pasal mereka anggap kata Rasul ni manusia sama macam mereka. Memanglah sama-sama manusia. Tapi ada kelebihan, ada keistimewaan yang Allah bagi pada Rasul. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu pada manusia, aku ni manusia macam kamu. Namun kelebihan yang Allah bagi pada Rasul, yuha ilai. Ada wahyu yang Allah sampaikan pada dia. Iaitu Al-Quranul Karim. Jadi puak kafir ni tuan-tuan, puak musyrikin ni, dia tak mau Rasul tu main dakwah kat dia. Kena cerita pasal Quran, cerita pasal apa? Kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, rububiyatullah, uluhiyatullah ni. Dia tak mau nak terima puak-puak kafir ni. Pasal dia anggap kata Rasul tu sama macam dia. Gitu tuan-tuan. Jadi dia perolokkan Allah SWT. Dia kata, kenapa engkau ya Allah tak menurunkan malaikat untuk nak dakwah kat kami? Pasal dia nak bagi bentuk yang berbeza. Sedangkan tuan-tuan, kalau fikir dengan akal yang waras, akal yang siuman, malaikat ni Allah cipta daripada nur, daripada cahaya. Malaikat pula dia bukan sama fizikal dia macam manusia. Malaikat dia tak makan, dia tak minum, dia tak menikah, dia tak berkahwin. Tuan-tuan, jadi sama nak dengan manusia? Tak sama. Dia nak cerita macam mana bab nikah pada manusia. Dia nak cerita macam mana makan, minum apa semua. Tentu tak boleh tuan-tuan. Lagi pula tuan-tuan, malaikat ni Masya Allah. Dia rupa dia bukan bentuk macam manusia. Dalam peristiwa Isra tuan-tuan, Isra dan Mi'raj, apabila Nabi SAW berjumpa dengan Jibril alaihi salam, Jibril datang dalam keadaan rupa bentuk dia yang sebenar. Bentuk dia macam mana tuan-tuan? Kepala di langit, kaki di bumi. Tu dia. Kita kalau jumpa lagu tu, jumpa dinosaur pakai pensel habis semua. Kalau dinosaur lah tuan-tuan. Jumpa satu makhluk yang besar, semua pakai pensel habis. Dia tak ada cakap lagi, pakai pensel habis. Tu nak boleh apa? Tuan-tuan. Tu kata malaikat. Allahu Akbar. Tapi puak-puak kafir ni, puak-puak musyrikin ni tuan-tuan, dia tetap nak apa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala suruh turunkan malaikat. Ataupun lagi satu tuan-tuan, au nara rabbana. Hak ni lagi dahsyat ni. Ataupun dia kata kita dapat melihat Tuhan kita. Dia nak Tuhan sendiri turun mai cerita kat depa. Tu dia. Dia pun nak tengok sendiri Tuhan tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perangai mereka ni Allah sifatkan apa tuan-tuan? Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Maka Allah sifatkan perangai mereka, watak mereka ni sesungguhnya mereka telah bersifat sombong angkuh. Takabur tuan-tuan. Dan dalam diri mereka dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya. Mereka ni dah jadi taut. Tu mudah faham dah lagu tu. Taut ni maksudnya melampau yang bersangat-sangatan. Dahsyat punya. Pasal mereka memohon sesuatu yang tak layak dengan diri mereka. Tak terjangkau oleh akal mereka. Minta sesuatu yang tak wajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sifatkan mereka ni orang yang bongkok, orang yang sombong,
Dan yang kedua, hampa telah melakukan suatu pengkhianatan yang dahsyat terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, kerana kamu telah melampaui batasan dan sempadan. Ayat seterusnya, yauma yarawnal malaikah, kata Allah, ayat 22. Ingatlah oleh kamu. Ni Allah bagi peringatan ni. Pasal mereka minta nak tengok malaikat, nak tengok Allah SWT. Ingat oleh kamu, yauma yarawnal malaikah, hari mereka melihat malaikat. Nak tengok sangat malaikat, Allah kata, ingat nanti malaikat akan datang kepada kamu. Iaitu apa tuan-tuan? Pada waktu malaikat mai kat depa tu, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Waktu malaikat mai kat depa tu, tak ada khabar gembira yang akan mereka terima daripada kunjungan malaikat. Maksudnya apa tuan-tuan? Waktu mereka nak mati, roh nak keluar daripada jasad, waktu tu Israel akan mai kat depa. Semualah kita ni akan dicabut roh kita oleh Israel alaihi salam, malaikat. Waktu tu malaikat mai. Dan waktu malaikat tu mai, tak ada khabar gembira untuk puak-puak kafir ni. Puak-puak yang musyrikin ni tak ada langsung keseronokan, kegembiraan, pasal malaikat yang mai tu akan mai dalam rupa bentuk yang begitu garang, begitu ganas, tuan-tuan. Dia akan cabut roh orang-orang yang kufur pada Allah ni, bagaikan ditetap dengan 100 kali tetapkan pedang yang paling tajam. Allahu Akbar. Waktu tu depa kata apa tuan-tuan? Wa yaquluna hijram mahjura. Depa kata janganlah duk mai. Bahaya yang macam ni, rebah yang macam ni. Depa tak mau terima pula. Hijram mahjura maksudnya semoga kita jauh daripada sebarang keadaan yang buruk. Waktu malaikat mai tu depa tak berani nak berjumpa, nak bertentang mata dengan malaikat, pasal depa tahu depa ni kufur pada Allah, syirik pada Allah, dahaka pada Allah, buat apa maksiat pada Allah SWT. Malaikat yang mai itu akan cabut roh mereka dengan begitu ganas sekali. Disebut ada dua keadaan, iaitu ditetak bagai sakit itu tuan-tuan, bagaikan ditetak dengan 100 kali tetakkan pedang yang paling tajam. Ataupun dalam keadaan dicabut, di roh mereka ni keluar mai dalam keadaan bagaikan kita katakan apa tuan-tuan, ditariknya duri-duri dalam tubuh badan mereka, dia keluar mai, dia punya daging-daging pun berselerakkan. Tuan-tuan nak bayang macam mana? Musim durian lah ni. Tuan-tuan tak sadut pergi beli durian hak besar-besar, beli hak halus je cukup. Hak halus tu durian burung apa punya. Yang ada duri-duri dah ni, tuan-tuan telan durian tu sampai ke takak ni. Ni, takak dada tuan-tuan ni. Lepas tu tangkai dia panjang, tuan-tuan suruh bini tuan-tuan tarik kentak kuat-kuat. Keluar mai tuan-tuan, masya-Allah, berselerak daging-daging yang ada tu. Sakit tak? Sakit tuan-tuan, lekat tulang pun sakit. Tu baru lekat tulang halus. Tulang ikan apa? Banyak tulang. Ikan teruk. Nak makan pun kena pakai spek mata. Saya apa? Spek mata tu yang reading punya tu. Pasal apa? Nak pergi nampak tulang tu besar. Sedap, memang sedap. Tulang banyak. Lekat tulang tu pun pakai riau dah. Cari minyak apa? Minyak gamat, minyak cakwa loceng, mata cerok. Kan tuan-tuan, selomok sana sini apa semua, tu baru lekat tulang ni, kena telan buah durian, lepas tu nak tarik keluar mai. Tu sakit tak tuan-tuan? Sakit. Bagaikan ditariknya duri-duri yang lekat di apa ni? Gar-garah depa ni, di rengkung depa ni, tarik rentak tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa tak lagi kalau rentak mai daripada ujung kaki. Allah. Tu nak keluar mai ingat senang. Berapa lapis Plaza Tool tu ada. Berapa lapis tu ada tu terang nak sampai ke apa ke roh ni. Ni roh dia duduk di gar-garah ni, waktu tu lah dia nak dicabutnya roh tu, nak keluarnya roh. Tu yang kita mohon pada Allah. Waktu roh kita di gar-garah tu tuan-tuan, kita minta apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan, ringankan ketika mana roh kami berada di sakratul maut. Biarlah dia keluar dengan keadaan yang tenang dan selesa, dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malaikat mai waktu tu
Mereka kata janganlah mai malaikat. Oh, kami takut habis semua dah. Hijran mahjurah. Seperti mana orang-orang yang sedang dalam keadaan kecemasan, tuan-tuan kan, rimau duduk depan dia. Dia nak lari dah tak boleh dah. Dia kata rimau, janganlah mai. Contoh dia lagu tu lah, tuan-tuan. Dia tak berani menghadapi suasana yang cemas, suasana kritikal itu. Jadi malaikat mai, malaikat tetap akan mai jumpa dengan mereka dan akan cabut roh mereka ni, ambil nyawa mereka balik kan. Kok mana pun tetap mereka kena. Sakit lah, tuan-tuan, sakit. Waktu tu dia tak mau jumpa malaikat lah. Yang sebelum ni hang nak tengok malaikat, ni malaikat mai, hang tak mau jumpa dengan dia pula. Tu Allah kata hang ingat, nanti malaikat yang Israel tu akan mai dekat hangpa, akan cabut roh hangpa. Waktu tu hangpa tak mau jumpa dengan malaikat, hangpa kata pula seperti mana firman Allah, wa yaquluna hijran mahjura, semoga kita jauh daripada keadaan yang buruk ni. Depa minta lindung pula. Kemudian tuan-tuan, baru masuk ayat 23 ni. Hasil daripada kerja jahat yang mereka buat, kufur mereka kepada Allah SWT, syirik mereka dengan Allah, dosa mereka terlalu besar dengan Allah SWT, maka amalan apa yang mereka buat tidak diterima oleh Allah. Pasal ada virus syirik ni, tuan-tuan. Mereka menyengutui Allah. Maka ayat 23 Allah sebut apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan daripada jenis amal. Allah tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan daripada jenis amal yang mereka pandang baik, iaitu kami jadikan amalan tadi ni sebagai debu yang berterbangan. Maksudnya, tuan-tuan, apabila mereka berada di sakratul maut ataupun di akhirat nantilah, di waktu nak keluar roh tu, mereka Allahu Akbar, ya Allah, kukutlah amalan hak baik kami ni boleh tolong kami, ya Allah. Bagi ringan sikitlah azab roh nak keluar daripada jasad ni. Satu. Ataupun ketika mana mereka dah duduk depan neraka dah. Mereka ni dah jadi calon neraka dah. Allah nak umpan masuk pilihan neraka dah. Waktu tu, ya Allah, kukutlah ya Allah, ada amalan baik yang kami lakukan waktu kami hidup di dunia dulu, boleh tolong kami selamatkan daripada neraka ni. Minta pada Allah, tuan-tuan. Waktu mereka hidup di dunia, mereka kata mereka ada buat amalan baik. Duit mereka banyak, mereka sedekah merasa cerah. Baiklah. Baiklah. Kemudian mereka pergi buat jamuan makan. Buat kenuri. Baiklah kan, tuan-tuan. Kemudian buat apa lagi? Jalin silaturrahim, tolong menolong, jumpa kawan, senyum semua. Di segi zahirnya baik. Di segi apa pandangan umumnya memang baiklah, tuan-tuan. Itu semua amalan baik. Sedekah baik. Baik. Kita jumpa adik-beradik kita, sembang dengan dia, jalin hubungan silaturahim, baik. Kita tolong menolong, gotong royong, rewang, buat kenuri, kenara apa semua, baiklah, baik. Kita bantu sahabat kita yang memerlukan, yang fakir miskin, baik, baik. Tapi kenapa jadi haba'an mansura? Kenapa amalan baik yang mereka buat ni, tuan-tuan, tak jadi pahala di sisi Allah SWT? Tak ada nilai ataupun nilai ganjaran baik yang Allah nak bagi kepada mereka tu, tak ada, kosong, sifar. Berpunca daripada syirik mereka. Sebab itu di antara syarat penerimaan amalan daripada Allah untuk kepada Allah SWT mesti iman, tuan-tuan. Al-imanu billah. Mesti yakin dengan Allah. Kalau kamu tak yakin dengan Allah, kamu syirik dengan Allah, maka segala kebaikan apa yang kamu buat semuanya dibatalkan dan dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah wakmai balik, tunjuk balik kat depa. Ni hang kata amalan kamu amalan yang baik ni, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Allah hari di mana hari mereka dibicarakan di mahsyar ni, tuan-tuan, Allah wakmai tunjuk balik dia kerja baik hangpa yang hangpa buat ni. Yang hangpa tolong orang, yang hangpa sedekah duit kat orang, yang hangpa bagi sumbangan kepada fakir miskin, yang hangpa rajin duk tolong menjalin silaturahim, hubungan kasih sayang sama manusia. Nah, yang hangpa kata baik ni, Allah mai tunjuk balik kepada hamba. Waktu ketika mana di akhirat
hari di mahsyar kamu dibicarakan yang mereka anggap, yang mereka sangka itu amalan baik, namun tuan-tuan, faja'alnahu haba'an mansura, Allah jadikan semua amalan baik tadi bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi debu. Suci juga tuan-tuan, tapi suci dalam debu. Kata Salim. Tuan-tuan. Suci benda ni, tapi dalam keadaan berdebu. Makna tak ada nilai. Pahala kosong tuan-tuan. Jadi hancur lebur. Pasal dicampur aduk dengan halal haram, dosa pahala, syirik, kufur pada Allah SWT. Jadi virus tadi ni tuan-tuan akan merosakkan amalan tersebut dan akan membinasakan amalan tersebut. Virus apa nama? Syirik pada Allah SWT. Virus kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca daripada mereka mempermain-mainkan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang pemain tadi ni, yang mereka rasa bongkak, rasa sombong, tak mau terima teguran, tak mau terima nasihat, tak mau terima kerasulan yang datang kepada mereka, sampaikan apa? Hukum hakam Allah, penerangan dan keterangan daripada Allah, semua itu dipinggirkan, diketepikan daripada kehidupan mereka. Mereka lebih seronok dengan nafsu syahwat mereka. Maka sebab itu mereka tak mau beriman dengan Allah. Baik apapun yang mereka buat waktu hidup atas dunia, semua amalan itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti Allah jadikan amalan itu debu-debu yang berterbangan. Gitu tuan-tuan. Ulasannya, apa jua amal baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir ni, di dunia dulu, waktu hidup dunia ni banyak buat benda baik, akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak. Makna jadi sia-sia. Dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Jadi amalan tu tak boleh tolong mereka. Perbuatan baik mereka tu tak boleh nak bantu mereka ketika mana mereka berada di alam akhirat. Yang kita ni tuan-tuan duk pulun siang malam pagi petang buat amalan, itu maknanya kita nak apa? Nak jadikan amalan kita itu amalan yang saleh, amalan yang baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati Allah. Amalan tadi ni kena amalan yang saleh, yang diredai Allah. Yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan, hujung ayat surah Al-Kahfi tu, Allah sebut apa tuan-tuan? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini tuan-tuan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu yang Allah wahyukan kepada aku, supaya aku menyampaikan kepada manusia, mengisytiharkan annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, dia tahu selepas dia hidup, dia akan mati dan dibangkitkan daripada alam kubur menuju ke mahsyar, dihitung, dihisap, dibicarakan segala amal apa yang dia buat waktu dia hidup atas dunia, dan penyudahnya sama ada dia akan pergi ke syurga ataupun ke neraka. Dia tentulah dia tak mau nak pergi ke neraka, dia bersiap sedia untuk jadi hamba Allah yang saleh dengan segala perbuatan-perbuatan dan amal-amalnya yang baik. Maknanya orang ini dia mengharapkan pertemuan yang cukup terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka Allah menegaskan orang yang begitu dia kena buat dua perkara. Yang pertama, faly'amal 'amalan salihah. Semua amalan dia mesti dikriteriakan sebagai amal yang soleh. Mesti diacuankan dan diresepikan menurut segala arahan dan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti tepat dengan syariat. Mesti betul dengan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua,
Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali. Sekali pun tak boleh, tuan-tuan. Dia syirik dengan Allah SWT dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan dia syirik dalam melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun. Begitu syarat dia, tuan-tuan, untuk dia dapat kebaikan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ayat yang kedua ni, tuan-tuan, Allah cerita pula dalam surah Ibrahim, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Sadaqallahul azim. Bandingan, kata Allah, segala kebaikan amal dan usaha. Ni bandingkan, dia punya buat satu, kita kata perbandingan lah, perbezaan amal baik dan usaha. Orang-orang yang kufur engkar pada Allah terhadap Tuhannya ialah seperti abu ni, makna itulah debu tadi ni, yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Dahsyat tak, tuan-tuan? Berdebu kan, main ribut yang kuat, taufan yang ganas ni, tuan-tuan, terbangkan segala debu, entah ke mana debu tu pergi. Mereka tidak memperoleh suatu faedah pun daripada apa yang mereka usahakan. Maknanya jadi debu-debu lah. Debu tu pula berterbangan entah ke mana. Gitu, tuan-tuan. Maknanya tak ada apa pun pahala dan juga manfaat daripada amalan yang mereka lakukan selama ini waktu mereka hidup atas dunia. Sia-sia amalannya, tuan-tuan. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Amalan mereka tu sia-sia, ialah kesan kesesatan yang jauh daripada dasar kebenaran. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Apa yang mereka buat itu kesesatan yang melampau, yang teramat jauh, yang tidak ada ruang dan peluang untuk mereka mendapat kasih sayang dan rahmah serta barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ni, tuan-tuan, surat 23 ni, firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan segala apa yang telah mereka amalkan, mereka lakukan, usahakan, yang tidak berdasarkan keimanan. Tak ada iman dalam amal mereka. Dan yang berlasan dandaskan akidah yang sahih lah. Akidah yang terbaik kita tahu dah dulu ni, ada akidah yang sahihah, ada akidah yang batilah. Ada akidah yang baik, ada akidah yang betul, ada akidah yang batil. Jadi yang mereka buat ni betul dengan akidah Islam. Akidah sahihah, akidah yang suci bersih kepada Allah SWT. Dan tidak pula mengikut jalan yang betul dan tidak pula mengikut jalan yang betul benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, adalah satu amalan dan usaha yang sia-sia. Kan? Karena mereka ni kalau mereka buat sesuatu amalan tidak berdasarkan akidah yang betul, tidak ikut jalan yang benar, tidak ikut syariat dan peraturan yang dikeridai oleh Allah SWT, dan apa yang mereka buat tu tak bawa kebaikan dan kebajikan kepada mereka, maka semua amalan itu akan jadi sia-sia. Tak ada apa, tak ada nilai, tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tak ada lah ganjaran pahala daripada Allah SWT. As-sawab tu tak ada. Yang ada al-iqab, maknanya azab, sengsara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tak dapat apa-apa balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiganya, tuan-tuan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu. Apa dia, tuan-tuan tu? Fawaffahu hisabah. Betul lah? Wallahu sari'ul hisab.
Dia halus sikit, tak bawa cermin tuan-tuan. Dia nak baca pun jadi payah sikit lah. Mari kita tengok tak, tengok dalam ni dia besar sikit. Surah apa? Surah An-Nur Surah An-Nur ayat berapa tuan? 39. Ada handphone ni boleh guna ke? 39. Dia ada sekali dengan terjemahan apa semua tuan-tuan. Murah 199 ni. Tak campak GST kot. Masuk sekali GST masuk. Tuan-tuan, ayat 39. Mana dia? Cari ni tuan-tuan. 35, 36, 37, 39 tuan-tuan. Jadi Allah sebut apa dalam ayat tu? Ni apa? Walladzina kafaru a'maluhum. Ni besar sikit. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu. Fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir pula kata Allah. Orang yang tak beriman pada Allah lah. Amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata. Tuan-tuan, yang disebut dalam bahasa apa? Kita beri fatamargona. Nampak macam fatamargona. Betul ke tuan-tuan? Apa? Fatamargana. Ingat aku buah kana fatamargona. Apa gana? Fatamargana. Itulah maknanya. Kita kalau tengok di tengah hari tuan-tuan, tengah panas terik ni, jalan raya, lebuh raya tu kita nampak macam ada air tu. Adalah itu nak. Iaitu apa? Tanah kata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga. Dia tengok, tuan tu ada air. Nampak tu macam air. Tuan-tuan. Ya. Lalu dia menuju ke arahnya. Dia pun bergegaslah berlari pergi ke situ tuan-tuan. Sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu. Bukan dia air. Dia cuma panas terik ni tuan-tuan. Nampak macam air. Fatamargana. Tu tuan-tuan. Nampak macam itulah tuan-tuan. Demikianlah keadaan kata Allah. Orang kafir tidak dapat faedah daripada amalan mereka sebagaimana yang disangkanya itu. Yang mereka duk sangka, ingat aku ada pahala daripada banyak duit mereka yang mereka duk hambuk mai bagi kepada fakir miskin, orang-orang yang berhajat, orang-orang yang memerlukan ni tuan-tuan, sedekah merata ceruk. Mereka duk anggap kata yang tu ada pahala. Jadi nampak macam kata di tengah hari ni, di tengah panas terik tu, nampak macam apa? Ayak banyak lah. Dia dah agak Allahu Akbar. Macam bulan puasa itulah kan tuan-tuan. Dia pergi bazar Ramadan tu tengok 5 jenis ayak. Beli semua awak balik mai. Tak depan dia waktu nak buka puasa 5 jam duduk depan dia. Contoh dia gitu lah. Tak apalah tu ayak betul. Kan? Dia pun minum lah. Sampai 5 jam. Itu tergelincir tarawih. Tergelincir sekali dengan maghrib balik. Betul terlalu banyak minum sangat tuan-tuan. Sampai tak larat nak sembahyang. Itu cedera. Tidak dapat faedah. Jadi dia tak ada faedah apa. Pasal dia duk anggap kata ingat aku ayak pipi tengok tak ada. Dia jadi jalan raya juga. Lebuh raya juga. Ayak tak ada pun. Nampak aja macam ayak. Itulah bandingan orang-orang kafir yang buat amalan yang dia sangka baik tapi tak ada apa pun kebaikan daripada amalan yang dia buat itu. Dan ia tetap mendapat hukum Allah di sisi amalnya. Maknanya Allah akan beri hukuman kepada dia dan Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya. Dan ingatlah, Allah amat segera hitungan dan hisabnya. Jadi terang kepada kita tuan-tuan. Ayat ni menerangkan, muka surat 23 ni, perihal orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kufur dengan Allah akan rugi. Dan hampa, mana kecewa lah hari akhirat lah. Kerana amalan baik yang mereka yang amalan baik, kerana amal-amal mereka yang baik yang dapat menolong mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Kalau orang beriman, amal tu boleh tolong mereka. Tapi oleh kerana dia kufur dengan Allah, dia syirik dengan Allah, amalan tu tak boleh tolong mereka. Mereka hanya sangka-sangka ya, kata apa? Dia harapkan aku harap panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tak boleh buat apa lah kata tu kan. Tak boleh. Dia duk harap lah, kata aku boleh lah. Ada lah kot pahala yang dia dapat daripada amalan tu. Tapi oleh kerana dia kufur dengan Allah, dia syirik dengan Allah, amalan tu Allah batal. Jadi kosong. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Jadi diibaratkan seperti mana orang yang dahaga di padang pasir pada hari yang panas terik tuan-tuan.
nampak sinaran panas dari jauh seperti mana air, dia sampai ke situ, hampalah hatinya kerana tak ada pun air di situ. Kan? Tak ada pun orang kata apa? Bahan yang boleh menghilangkan kedahagaannya. Itulah perumpamaan yang Allah sebut kepada bagi amaran keras kepada orang yang kufur dengan Allah, bahawa segala amal bakti dia akan dimaksuhkan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pahala dan tanpa ganjaran baik daripada Allah. Jadi di muka surat 24 ni kesimpulanlah tuan-tuan, sehubungan dengan itu, akidah bukan saja hanya jadi satu kepentingan dalam Islam, tapi adalah juga merupakan satu perkara yang terpenting, paling mustahak, paling penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di mana mereka yang hidup di dunia tanpa akidah, hidup tanpa akidah, tanpa ada keyakinan pada Allah SWT, dan dengan arti kata yang lain, mereka yang jahil dalam akidah, mereka yang tak ambil kisah, yang memang orang kata hati mereka ini gelap, jadi zulumat, seperti mana orang yang buta Quran, buta syariat, tak kenal hukum hakam, halal haram, dosa pahala, adalah orang diibaratkan adalah seperti orang buta yang tak kenal keadaan dan bentuk diri mereka sendiri. Gitu tuan-tuan. Begitulah halnya orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah, maksudnya orang yang jahil tentang akidah. Mereka tidak tahu ni beberapa perkara, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Mereka tidak tahu. Orang yang jahil akidah ni sikap mereka. Ini ciri-ciri mereka. Yang pertama, mereka tak kenal siapa yang menjadikan mereka. Maka mereka tak kenal Allah. Mereka tak memahami hakikat kewujudan mereka atas muka bumi ini. Dan yang kedua, kenapakah mereka dijadikan? Mereka tak faham. Min aina ji'na wa limaza ji'na. Daripada mana mereka datang, dan untuk apa mereka datang ke alam ini. Yang ketiga, apakah hikmah, apakah rahsia dan falsafah hidup manusia di muka bumi ini pun mereka tak tahu. Apa tujuan mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutlah dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tujuan kamu kena jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada manusia, bukan hamba dunia, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba syaitan dan sebagainya. Tapi mesti kamu jadi hamba Allah. Manusia yang jahil akidah, dia tak faham soal itu. Permasalahan itu dia tak faham. Isu itu dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ni? Dia tahu hidupnya, hidup untuk makan, kan? Jadi dia jadi kebal lembu. Kebal lembu pasal apa? Ada hidup untuk makan. Sedangkan kita ni manusia ni makan untuk hidup. Betul kan? Tu pun ada tak makan sampai mati? Kan tuan-tuan, dia terlajak makan. Sebab tu kita nak makan ke nak minum pun kita tak boleh buat dalam keadaan melampau. Terlalu banyak makan, tu dia main macam-macam. Itu duduk berosok masuk pergi dalam tu macam-macam pula. Dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan, ada 3 komponen bahagian yang boleh kita masukkan. Iaitu yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga udara, oksigen. Yang tu ya. Tak ada tempat untuk asap, minta maaf. Asap ada tak? Tak ada. Buat masuk asap, rosak tak? Rosak sistem tu tuan-tuan. Dia apa duduk rosok asap. Lepas tu orang masuk air do ketum dengan ubat gegat apa semua. Jangan habis. Itu cerita dah. Nak mudah faham dalam lagu tu lah tuan-tuan. Jadi jangan dirosakkan sistem yang dah ada dalam tubuh badan tu sendiri pun. Begitu juga kehidupan. Jangan buat benda-benda yang Allah tegah, yang Allah larang, yang mendatangkan mudarat, mendatangkan apa? Kesusahan kepada makhluk. Buat benda apa yang Allah perintahkan. Maka apa yang Allah perintahkan itu sudah tentu ianya bawa kebaikan, dan apa yang Allah tegah dan larang sudah pasti ianya bawa kemudaratan. Begitu tuan-tuan. Jadi orang yang jahil akidah tuan-tuan, dia tak faham bagaimana permulaan dan pengakhiran hidup atas dunia ni. Dia tak faham itu. Yang ketiga, setelah mana mereka keluar daripada dunia, mati, ke mana mereka akan pergi? Dia pun tak tahu. Lepas dia mati tu, dia ingat kau mati tu tutup rekod, clear semua.
Tak tuan-tuan. Mati tu dia panggil apa? Transisi. Itu peralihan tuan-tuan, daripada min dari dunia ila daril akhirah. Muqaddimah kepada kehidupan, iaitu bermulanya kehidupan akhirat. Dulu kamu hidup dunia, sekarang kamu mati, itu muqaddimah al-akhirah. Pendahuluan akhirat bermula dengan kematian. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi sebut al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur yang kamu mendiami dalamnya itu, alam barzah, itu merupakan satu perhentian yang pertama. Lebuh raya ni, itu plazatul pertama. Bukit Kayu Hitam sampai Skudai, plazatul yang pertama Bukit Kayu Hitam. Lepas tu baru Jitra. Lepas tu baru mai hutan kampung. Baru mai ke Tandok. Oh, banyak cerita tu. Sampai sana tu banyaklah kan. Maknanya hak pertama sekali tu kubur. Awwalu manzilin, tempat persinggahan kamu, perhentian yang pertama. Min manazilil akhirah, daripada banyak tempat-tempat perhentian di akhirat. Kamu akan pergi kena hisab, kena bicara depan Allah, laluan titian sirat, timbangan amal, mizan. Banyaklah tuan-tuan. Banyaklah. Lepas tu dalam hadis tu Nabi sebut, siapa yang lulus waktu ketika mana perhentian yang pertama ni, fama ba'dahu aisar, lulus cemerlang ketika mana di alam barzakh, maka selepas daripada tu perjalanan kamu akan mudah. Aisar maknanya mudah lah, pasal dah lulus cemerlang sana tu, boleh jawab semua soalan, dapat mumtaz. Kan, style, quality and excellent, ambil tu. Ada gaya, ada mutu, keunggulan. Itu Alan Dunhill. Bukan tak boleh ambil kira hak yang rokok tu. Ambil hak tu, kata-kata ada tu. Kamu ada gaya, ada mutu, kualiti ibadat kamu tadi. Makul kamu akan dapat excellent, kecemerlangan, style, quality and excellent. Tapi rokok tu jangan duk hisap lah. Ni apa? Handu habis ke semua? Jahanam habis ya? Kan? Contoh lah kan. Jadi baiklah benda tu. Baik, apabila kamu lulus cemerlang di akhirat, apa di alam barzakh, selepas itu perjalanan kamu jadi mudah. Kita awak masuk dalam Tashenggo, dalam Smart Tech. Alostar nak pergi Bukit Kayu Hitam lah. Alostar tu sampai Skudai. Skudai mana? Johor. Berapa tu dah? Kita tak ada RM100. Tapi kita ada bubuh dalam atas Shenggo kita tu RM500. Boleh pergi sampai mana? Patah balik lah. Boleh pergi patah balik Musim sana sini. Kalau ada pasport antarabangsa, lajak pergi Woodland. Singapura. Balik patah balik. Ada juga pasport antarabangsa, lajak pergi Danok. Kan? Masuk hadnya apa semua. Boleh pergi tak? Boleh pergi walaupun saya pasal tak betul. Tak guna lah lakat tu, tapi kita boleh pergi juga. Pasal apa? Kita dah seronok dah pasal duit kita banyak dalam kad kita tu. Tapi kalau ada kad saja, duit tak ada, nak apa? Sebab tu dia panggil touch and go. Touch and go tu maksud dia, kamu touch, ada duit, baru go. And tu maknanya and go lah. Dan boleh jalan. Tapi kalau kamu touch, duit tak ada, and juga, no go. Tu mudah faham dah lagu tu lah. Tuan-tuan pergi tengok, pergi touch tengok kalau duit tak ada. Ada kata apa? Baki kurang ataupun tak ada langsung. Kalau baki kurang pun tak boleh lah. Kita naik daripada Alostar, tuan-tuan. Daripada hutan kampung nak turun Alostar 4 kupang. Ada lah tu 2 kupang. Kita pun touch. Dia kata baki kurang 2 kupang. Terangkat tak pandang tu? Tak terangkat, tuan-tuan. Kena ambil duit cari pula tu. Apa? Khani tool tu kena main duk cari kita awak pula pakcik pasal apa? Tak cukup 2 kupang. Bayar 2 kupang baik. Kita kena bayar. Bagi kat dia 2 kupang, baru dia tekan apa butang, baru terangkat balang tu. Kena bagi cukup juga. Kau tak cukup, tak boleh pergi lah. Itulah tuan-tuan. Tambah dia nak buat tool elektronik pula ni. Tak boleh pakai lah. Apa? Tak ada lah apa tu apa? Bayar tunai tak ada lah. Baik lah. Semua nak pakai elektronik belakang. Tashenggo Smart Tech. Tuan-tuan kena beli kad lah. Tuan-tuan. Tak ada lah orang gadis-gadis tool ni, tak ada lah. Lepas ni lah. Katanya. Perancangan tu dah ada, Elan pun dah ada lah.
Dia panggil tool elektronik. Semua nak apa pakai touch and go je. Tapi kita kena beli kad tu dulu lah. Beli kad, betul duit kena dalam tu. Ni orang menega daripada bentuk lah tau. Kita beli RM50. Guna tak guna RM50 boleh kamera. Betul ya? Tu cara bisnes. Kita guna kad tu, kita dah beli, kita guna tak guna pun duit boleh. Kalau kata kita pakai apa, kita naik kereta, kita ambil kad dulu, ambil kad transit tu, lepas tu kalau kita jalan baru kita apa? Kita bayar. Ni kad tu duduk dah kat kita dah. RM50 boleh kat depa dah. Apa guna tak guna pun RM50 dah ada dah. Maknanya tapi mudahlah kalau kita duduk guna selalu. Itu cerita dia tu. Baik, ambil tahu ni. Tak senggur dah ni. Kan? 10-20 dah. Tu cerita dia. Jadi kalau orang yang gagal pula ketika mana menjawab soal mungkar nakir, dia jadi manusia yang kufur syirik pada Allah SWT. Dalam hadis Nabi sebut dah keadaan dia macam mana. Terseksa dia di alam kubur. Maka selepas alam kubur dia nak kena pergi tempat lain. Kena juga. Tapi fama ba'dahu asyad. Selepas daripada tu perjalanan dia akan bertambah sukar. Susah lagi lah tuan-tuan. Kalau saya dah fail di alam barzakh ni, alam kubur ni fail, gagal, maka hak nu pun duk tunggu kegagalan. Jadi makin susah, makin sukar perjalanan dia. Begitulah tuan-tuan. Jadi orang yang apa? Orang yang jahil akidah ni tuan-tuan, lepas dia keluar daripada dunia, dia bukan tahu nak pergi mana. Kalau orang yang faham akidah, dia tahu dah, kata dia ni daripada dunia nak pergi akhirat. Daripada negeri yang binasa kepada negeri yang kekal abadi. Daripada tempat dia diuji di dunia ni dengan pelbagai mihnah dan tribulasi yang dialami waktu dia hidup atas dunia, dia sabar, dapat pahala, maka pahala tu dia akan bawa kepada Darul Wafa, negeri yang Allah janjikan dengan pahala, dengan syurga. Yang begitu indah, yang begitu nikmat yang dia peroleh, yang dia kecapi. Orang yang faham akidah, dia faham lagu tu. Hak tak faham, dia ikut dan dia tak tahu nak pergi ke mana. Jadi dia duduk pulun dunia ni saja lah. Kemudian setelah mati, adakah akan dihidupkan kembali? Persoalan tu tuan-tuan. Orang yang jahil akidah, dia tak faham persoalan. Orang yang faham akidah, dia tahu lepas dia mati, dia akan masuk alam kubur, nanti dia akan hidup yang kekal abadi di alam akhirat. Gitu tuan-tuan. Jadi dalam Islam, dalam akidah Islam, mereka yang tidak mengenal Allah yang mencipta alam ini dan tidak kenal yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak bertauhid dan tidak berakidah. Mereka ni hidup dalam keadaan mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah, tidak mengesahkan Allah dan tidak yakin kepada Allah SWT. Dan mereka ini adalah hidup di alam, di dalam kekufuran, yang hanya hidupnya untuk makan dan minum sahaja. Ini saya sebut tadi ni. Makan dan minum sahaja yang dia penuhi dalam kehidupan dia, dan tempat kedudukan mereka nanti di akhirat adalah dalam neraka. Tu Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang yang kafir nikmati kesenangan dunia ini, makan minum sebagaimana binatang ternak makan minum. Pulun siang malam kira makan, kira minum. Kan? Isi perut, isi mulut dah. Kan? Sedang neraka lah tempat tinggal mereka di kediaman jadi teman. Neraka jadi tempat hidup, tempat kediaman mereka di akhirat kelak. Sebab tu kita ni makan untuk hidup tuan-tuan, bukan hidup untuk makan. Beza tu. Makan untuk hidup, hidup untuk makan tu beza. Hidup untuk makan ni untuk binatang. Tak apalah, dia memanglah duk ulun siang malam pagi petang makan. Kita makan untuk hidup. Maknanya makan kita ni nak dapatkan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk membolehkan kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru betul. Perkiraan kita dan percaturan kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Boleh buat tuan-tuan. Jam tuan-tuan 10.25, jam saya 10.19, 10.20. Kira jam tuan-tuan lah. Betul? 10.20 lah ni. Boleh lah tuan-tuan lah. Jadi saya kira sekadar itu dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita sambung pula tuan-tuan muka surat 25 lah. Ada lagi ni perbicaraan yang panjang lagi berkenaan dengan kepentingan akidah dalam Islam.
a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi a'yunina saghira wa ij'alna fi a'yunin nasi kabira ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.